Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton channel ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki. Okey, pagi ni aku bercadang nak casting haruan dekat spot belakang aku ni. Spot ni dekat je dengan rumah aku, dalam 3 minit je dah sampai. Tapi mungkin kena meranduk sikit lah kalau korang nampak spot belakang ni kan. Sebab area depan-depan ni selalu dah kena gasak dah dengan orang. Jadi untuk mendapatkan strike mungkin aku kena randuk. Dan pagi ni aku cadang nak pakai soft rock daripada Kui. Kita tengoklah ada strike ke tak. Okey, kepada korang teruskan menonton. Mana belum subscribe, aku jemput korang subscribe dulu channel ni. Dan jangan lupa tekan like dan tinggalkan komen. Okey, jom kita mancing dulu guys. Okey geng, setup untuk hari ni aku pakai reel macam biasa. Tatula City 100, rod daripada Daiwa Laguna X 1020. Mainline siap gaceri 20 LB dan leader Bozen DFC 20 LB juga. Hari ni aku nak pakai soft rock Kui. Soft rock Kui warna hijau muda ni. Okey, jom kita cuba cari strike yang pertama. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampaknya air kawasan ni pun dah mula nak surut dah geng. Ni dah surut dah ni kira ni. Tak tahulah masih ada ikan lagi ke tak ada kat kawasan ni. Kawasan ni sebenarnya dah kena gasak dah. Dah selalu dah kena gasak kawasan ni. Wih, tak kena. Tak kena geng, tak kena. Sambar tak kena. Nampak tu geng. Jahat tu dia punya sambaran. Ada kat situ, dia ada kat situ. Dia ada kat situ. Dia ada kat situ. Cuba lagi. Dia kat situ lagi kan. Cuba cari. Ya Allah. Alhamdulillah geng. Saiz padu. Alhamdulillah geng. Saiz padu geng. Alhamdulillah. Saiz padu geng. Tengok saiz padu. Geng, padu geng saiz ni. Tu dia. Puas hati. Alhamdulillah strike pertama kita pagi ni geng. Saiz puas hati. Alhamdulillah terbaik geng. Ini saiz hampir sekilo juga ni. Aku rasa dalam 800-900 gram ada ni. Alhamdulillah geng. Strike yang pertama menggunakan soft rock Kui warna hijau. Hijau muda ni. Memang padu lah. Depan-depan dia ambil tu. Okey geng, nampaknya mencakup dah aku punya soft rock Kui warna hijau muda ni. Jadi jom kita cuba cari strike yang seterusnya geng. Bismillahirrahmanirrahim.
Kat sini geng, teknik dia kita cast tu, kita karau perlahan je. Perlahan je. Dia ikan dia ada kan, cuma kita nak kena pojok sikit lah. Okey geng. Jatuh terambil ni. Saiz juga tu. Geng, saiz geng. Saiz juga ni. Alhamdulillah, jatuh terambil geng. Alhamdulillah. Saiz padu geng. Alhamdulillah geng, saiz padu lagi seekor. Tu dia geng, saiz padu. Memang mencangkuk geng. Memang mencangkuk. Ini saiz dalam 500 gram lah, 500-600 gram. Tu dia. Cakuk lagi geng. Aku menggunakan soft rock kui geng, warna hijau. Soft rock kui warna hijau geng, terbaik. Memang terbaik soft rock kui. Pelan-pelan keluar geng. Itu dia. Saiz padu geng. Saiz padu. Depan ni sikit ni. Ni kat depan ni. Okey geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. Tak salah alamat rezeki geng. Rezeki tak salah alamat. Sekejap. Alhamdulillah. Ni namanya geng. Ini yang dinamakan rezeki tak salah alamat geng. Nampak? Baling-baling. Okay geng, alhamdulillah strike yang ketiga. Saiz pun okey ni. Saiz cun dekat ni. 300 gram lah. 300 gram lebih kurang. 300. Okay geng, alhamdulillah strike nombor 3. Saiz lebih kurang 300-400 gram geng. Menggunakan soft rock kui warna hijau geng. Terbaik. Memang padu lah soft rock kui ni. Okay, ini pun aku nak tapau lah ikan ni. Okay, terbaik geng, terbaik. Kita tapau. Okey geng, okey. Alhamdulillah. Okey, mak sangkut.
Okey. Alhamdulillah geng. Strike nombor 4 geng. Saiz boleh kapal lah ni geng. Saiz besar ni ramai pun nak. Ok geng, Alhamdulillah strike yang keempat. Strike yang keempat. Saiz tak besar lah, tapi ok, boleh lah saiz tapau kan. Nombor 4 geng, menggunakan soft rod yang sama. Soft rod koi warna hijau muda geng. Terbaik, Alhamdulillah. Ok geng, cukuplah video untuk kali ni. Hari ni aku strike 4 ekor je. Seekor tu cantik juga saiz dia kan. Saiz 800 lebih, 800 gram lebih tadi aku timbang. Alhamdulillah mencakup hari ni aku punya misi untuk menghanyirkan soft rod koi warna hijau muda tu. Ok, pada korang yang tengok video aku ni, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan jumpa lagi video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum geng.